Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan teragung, qudwah sepanjang zaman. Kawan-kawan yang disayangi Allah, bijak saya di sini ingin membawa satu pesan yang datang dari zaman berzaman tentang akhlak dan adab yang jadi pedoman. Dari sirah Nabi, sumber kekuatan iman. Pada hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk memperdengarkan bicara saya tentang sifat memudah warisan Rasulullah. Apa itu sifat memudah, kawan-kawan? Sifat memudah bermaksud akhlak mulia yang disukai Allah dan Rasulnya. Antara sifat memudah yang selalu kita dengar ialah jujur, amanah, sabar, ikhlas, dan lemah lembut. Semua sifat ini menggambarkan pribadi Nabi Muhammad yang kita cinta dan rindu. Masya Allah. Kawan-kawan semua, mari kita ambil sedikit masa untuk menelusuri sirah baginda tercinta. Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah dikenali sebagai Al-Amin, yang bermaksud si jujur. Dia sentiasa dipercayai, tidak kira di rumah, di pasar, dan juga dalam pergaulan harian. Hebatnya Rasulullah, baginda tidak pernah menipu, tidak pernah marah melampau, dan sentiasa menyabarkan kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat keempat yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Subhanallah, Allah sendiri memiliki akhlak Rasulullah. Kawan-kawan, pernah disebutkan dengan kisah Rasulullah SAW ketika berada di Taif. Suatu hari, baginda pergi berdakwah ke Taif. Namun, ketika berdakwah, penduduk Taif melempar batu hingga berdarah kaki baginda. Adakah baginda marah? Tidak. Sebaliknya, baginda berdoa dengan penuh kasih yang berbunyi, Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, kerana mereka tidak tahu. Allahu Akbar. Inilah akhlak sejati seorang insan yang digelar kekasih Allah, yang selalu sabar, pemaaf, dan tidak menyimpan dendam. Sabda Rasulullah SAW, Innama bu'istu liutamma sholihul akhlak. Maksudnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kawan-kawan, kini kita pewaris akhlak itu. Sebagai umat Islam sejati, kita mestilah mengamalkan sifat mulia dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, hendaklah kita menghormati ibu bapa kita, kerana syurga di bawah telapak kaki ibu. Kedua, hendaklah juga kita menyayangi guru kita, kerana ilmu membawa kita jalan yang benar. Ketiga, pernah kita sopan dalam berkata-kata serta jujur dalam segala perkara, kerana itu semua yang Nabi ajarkan kepada kita. Sentiasa rendah diri bila berjaya, dan senyum pasti nanti kita. Wahai kawan-kawan, dalam dunia penuh cabaran dan godaan, akhlak mulialah adalah pelindung dan penentu kehidupan. Dengarlah, walau kita tidak sekaya Qarun, asalkan kita beradab seperti Rasul. Kita lebih mulia dari harta dan takhta. Carilah bunga yang harum bau, indah dipandang, lembut menyentuh hati. Bukan sekadar cantik di luar, tapi berakhlak mulia. Itulah muslim sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Jadikan kami anak-anak yang beradab, yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, yang lemah hati, jujur dan amanah, agar hidup kami diberkati dunia dan akhirat. Amin. Sekian sahaja bicara dai saya. Semoga dari cahaya bukan hanya di telinga, tapi menusuk ke jiwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.